Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi sambal ayam penyet yang super sedap. Pertama sekali untuk bahan-bahan saya ada bawang merah, bawang putih. Kemudian ni saya ada lemon. Ni lemonnya tak berapa nasihat sebab tanam sendiri. Lalu saya ada cili. Ni ada cili Thailand warna merah dan juga cili padi warna hijau. Ni kita buang tangkainya dulu. Dan jangan lupa untuk dibelah dua ataupun potong-potong sebab kita nak goreng terlebih dahulu, takut dia meletus-letus nanti. Kan nanti habis pula muka tu. Okey, lanjut. Di sini tuangkan minyak menggoreng dan panaskan minyak. Kalau misalnya minyak dah panas, bolehlah masukkan bahan-bahan tadi tu. Kemudian kita goreng bahan-bahan tersebut sehingga bawang kita tu berubah sedikit warna coklatan dan garing. Siapa yang dekat sini suka makan ayam penyet? Saya antara salah satunya. Ni dah boleh lah ni, nampak tak? Dah sedikit garing dan juga kecoklatan. Kita boleh angkat dan toskan. Untuk bekas minyak menggoreng ni jangan buang sebab minyak tu kita nak guna lagi. Untuk bahan-bahan yang telah digoreng tadi tu saya nak masukkan dalam lesung batu sebab saya nak tumbuk. Di sini saya masukkan garam. Untuk kuantiti garam sesuaikan yang selera masing-masing. Lalu saya masukkan juga penyedap rasa ataupun MSG ni bagi yang gunalah. Kemudian yang nak letak gula silakan, macam saya jarang kalau sambal-sambal macam ni letak gula. Ni kita tumbuk sehingga ia lumat macam ni. Kalau malas tumbuk boleh je kisar. Kemudian kita perahkan limau ke lemon ke, ikutlah apa yang ada dekat rumah. Macam saya ni lemon memang tak berapa nak sihat sangat. Sebab buah-buahan dekat rumah saya ni tengah melawas. Jadi ada je dah syukur. Okey, kita perahkan lah. Ni saya perahkan lebih kurang 2 biji macam tu. Sesuaikanlah dengan selera masing-masing. Lalu kita gaul-gaul sikit. Langkah selanjutnya tuangkan minyak menggoreng yang tadi tu. Panaskan dulu minyaknya, lalu kita boleh tuangkan lah. Siap dah pun sambal penyet kita pada hari ni. Tapi kalau nak lagi sedap boleh tambah belacan. Tapi sebab hari ni saya buatkan untuk mak saya, dan mak saya sedang dalam mood pantang. Sebab dia ada kencing manis kan, ada luka, jadi tak boleh makan yang gatal-gatal dulu. Jadi kalau nak tambah belacan silakan. Okey, lagi sedap nanti. Okey, ni dah boleh ketepikan. Terliur saya. Serius cakap, memang sesedap itu sambal ni. Dan sambal ni saya dapat resepi daripada rakan saya dari Indonesia. Memang terbaik resepi dia ni. Dan untuk ayam gorengnya, di sini saya menggunakan garam, penyedap rasa bagi yang gunalah, dan juga serbuk kunyit. Yang satu lagi tu saya cukup rasa sebenarnya. Tapi kalau ada MSG dah tak perlu gunalah. Macam saya memang generasi micin kalau orang Indonesia panggil. Tak boleh tak ada micin. Mungkin boleh ganti dengan serbuk lada putih. Ni saya tak letak semua, saya letak sikit-sikit aja. Dan saya tambahkan 1 sudu tepung ubi. Kemudian kita gaul rata bagi sebati ke semua bahan tersebut. Langkah selanjutnya di sini saya tambahkan 2 sudu tepung gandum. Kalau nak lebih mudah, guna je tepung seberguna tu. Tadi tak payahlah bancuh-bancuh macam ni. Tapi kalau tak ada, buat macam ni memang sedap. Sama je. Terbaik, crispy, secukup rasa. Next, tuangkan minyak menggoreng dan panaskan minyak. Kemudian bolehlah goreng macam biasa. Kita punya ayam tu sampai dia garing dan juga masak. Jangan lupa dibolak-balik agar ia digoreng dengan sekata. Lebih kurang macam ni lah. Nampak tak warna dah cantik, dah garing, dah masak. Boleh angkat dan toskan. Lalu siap untuk disajikan. Tuh, saya tunjuk dekat-dekat kan cantik tu. Terakhir, saya nak penyet-penyet ataupun saya akan guna lesung batu macam ni. Saya tumbuk-tumbuk macam ni. Kita penyet-penyet lah. Ni bekas
sambal tadi tu saya tak basuh, saya terus je penyet-penyet sebab tak kotor pun. Lalu siap untuk dinikmati. Bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cukup sederhana, simple sangat, tapi sedap sangat-sangat. Saya yakin anda bakalan bertambah-tambah makan. Nampak macam sederhana, tapi kadang menu yang macam ni lah yang membangkitkan selera. Saya berharap anda boleh mencubanya sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan tekak anda. Kalau suka jangan lupa tekan like. Jangan lupa subscribe for more video sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi yang menarik. Bye-bye.